Ingat, rezeki yang kita bagi, itu kita punya. Yang kita bagi, kita punya. Kita bagi RM10, itu kita punya. Esok mati tuan-tuan, yang itulah yang akan tolong kita. Tuan-tuan bayar elektrik ni. Ni lampu bercahaya. InsyaAllah tuan-tuan dalam kubur kita bercahaya. Kuasa masjid, ingat ustaz-ustaz, kita buat program, kita buat penceramah. Bukan kita ni ahli syurga. Tapi kita nak tarik orang lain semua nak masuk syurga. Sama dengan kita. Itu matlamat kita. Ni ada di kalangan kita, jawatan kuasa masjid. Ni kita semua syurga dah. Tu yang tak main tu neraka semua, neraka. Tak bang! Jangan silap konsep ini. Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia rahmat. Tujuan dia apa? Kita nak masuk syurga. Kita nak tarik orang lain semua nak masuk syurga. Itu matlamat kita bang. Jangan kita datang, aku datang masjid selalu aku syurga dah. Tak. Kita nak tarik orang lain. Macam mana mereka nak masuk syurga? Tu yang kita buat ceramah. Tu yang kita buat kuliah. Tu yang kita buat khutbah 15 minit. Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita nak masuk syurga Allah. Tuan-tuan layak atau tidak? Sebenarnya dia bagi tahu tu, dia nak tanya diri dia. Aku ni layak atau tidak? Sebab tu kita buat ceramah, buat kuliah, kutip derma. Tujuan untuk apa? Kita nak tarik orang masuk syurga. Kita buat makan, kita jamu macam-macam. Tujuan nak tarik masuk syurga. Sebab tu tuan-tuan yang dicari, nak masuk syurga senang. Bagi sedekah, cover semua. Sedekah itu akan tolong kita. Sadak, dia membenarkan yang lain. Kalau kita sembahyang rasa tak khusyuk, sedekah, Allah bantu kita yang lain untuk masuk syurga. Sebab kita masuk syurga bukan kerana amalan kita. Tetapi ada satu amalan yang Tuhan terima. Mana satu? Mungkin solat tahajud kita 2 rakaat, ada baik, ada yang baik. Ada yang datang masjid tuan-tuan, benda yang baik, dia duduk kerana ikhlas. Ada orang tuan-tuan dia masuk syurga bukan kerana dia banyak ibadat, tapi dia orang soleh. Orang soleh macam mana? Orang soleh ni tuan-tuan ingat tak, ada seorang sahabat bila masuk Nabi kata ahli syurga. Bila masuk ahli syurga. Lalu Abdullah bin Abbas, setengah kata Abdullah bin Abbas, setengah kata Abdullah bin Salam, setengah kata Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Ya Rasulullah, masuk lagi, dia ahli syurga. Abdullah bin Umar ikut. Saudara, boleh tak saya duduk rumah saudara? Lalu lelaki kata boleh. Rupanya pergi rumah dia, duduk 3 hari. Tuan-tuan, dia ni tak buat apa pun. Semayang biasa saja, bangun tahajud pun tak. Jamaah, tak ada puasa-puasa sunat. Lalu Abdullah bin Umar ni tanya, saudara saya nak tanya, saudara tahu tak? Nabi kata bila saudara masuk, saudara ahli syurga. Apa amalan saudara? Tak ada yang pelik pun. Dia kata, aku sebelum tidur, aku akan mendoakan sahabat yang lain supaya masuk syurga dan aku ampunkan dosa mereka. Tengok, dia soleh aja. Sebab tu ada di kalangan kita ni, dia ceramah pun tak hebat. Kan? Dia kuliah pun kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai. Dia sembahyang pun kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai. Tapi dia orang soleh. Kuliah mesti ada, tapi duduk di mana? Belakang-belakang ya. Apa nama sembahyang. Orang dah kamat dah, dia baru masuk. Sebab apa? Dia orang yang soleh.